yo wan. Bang danga-danga potong wan yo. Ancak nek layang mantap potong tuh. Oh, cari layang itu enggak. Oh, baal caro biar bisa ancak ta bang tuh wan. Mentaro dah lah lama ambil layang dah yo dak pandai naik-naik dah. Tak pada tiap kali naik kan. Melambem yang keluar balik. Setelah itu dibuat pula cek lagi itu kan. Gelap-gelap mau dia balik itu betul. Jatuh. Itu dah balik. Dah pengen tu dah jalan. Dah pandai lo dah ambil layang. Lah segi komo dah, dak yo pandai ambil layang. Nyu buat layang tu buat kamu tu harus buat rendam dulu yo ancak tuh bang layang tu. Barang lah mau rendam ada. Enggak 3 hari lah ikut sampai dalah ancak bengkok ni. Belo-belo aja dah ambil layang deh. Biar bisa lo dah ambil layang biar ndak tiap kali menampik. Mana Bang Ridwan cakoi pun pulang cerita aku dah. Ha tu Bang Ridwan ah. Bang, luka boleh suruh sakit aku. Kena ada paku payung di belakang pintu lah masuk itu. Ayo kadang-kadang pakai paku payung. Tu untuk paku ada Bang. Itu paku untuk Paku untuk sayur. Paku kade gulai kira kan. Jadi sekali lah aku bang cari bang. Bang, mana kau cari sayur paku lah bang? Saya paku. Yo. Kamu aja coba cari. Suruh sulut kan lah. Seru-seru di bawah tu. Yo. Ayo, bang rasa batangnya banyak masih paku di situ bodoh-bodoh. Bila kau cari? Ini jalan nak. Bayar lah. Bang, ini apa yang kau bang? Alah, bayar kali. Lah kau duit sama ke yang karam dia tu. Lah kau. Cak buat gulai paku lah suruh nak ugang sakit paku je lah. Putri, sini nak. Oi. Naklah. Cari paku pasal kau seluk kan lah. Ada. Kau buat gulai paku lah. Kau tahu pelan paku yang elok makan kan? Hai. Nah, kalah. Kau angin kakak mau capek mau? Deh. Ya tahun ini kau lu banyak dapat doa deh cara ucap itu malah kan. Somaknya lan lewat tapi banyak paku ciri teman Bapak. Ciri itu yang gini kan. Bayar jalan nya. Aduh, jangan ambil lubang itu kan kaki aneh. Aduh, sakit kaki Itu malu lubang dia tu untuk penari sawah tu bang. Mana kan lubang nah, mari bagainya. Untuk penari sawah tu mah. Nah, situ lah buat orang padahal awak berjalan deh. Itu jalan-jalan ngomong minggu kadang je orang lagi pelepasan. Terjatuh lah bang. Coba ada sini. Nah, tak malahan deh. Kalau ada step mana? Kau ambil dah. Banyak apa ini? Ini tu bang. Kalau turun ke cari lah. Tu boleh banyak dapat ya. Kalau bisa nampak aku nak bagai kira dah. Ulang bang. Ulang tu boleh bang. Lagi kau. Yo. Wih, tak. Tiganya kau di pasok. Ada ulang lah. Itu. Warna kan? Warna coklat ni. Wih, payah nah bang. Mau dipanggil ketua alang lah dia. Ikut gaknya nak ulah. Ikut gak nak. Alah, itu. Yulah itu. Kalau aku bilang jurus kodok kejepit pintu. Ayo jurus kodok kejepit pintu pakai tentu lah. Yo bang yang merarau coba lo. Jurus elang pencakarnya nyawa begor ndak mati. Iya kan dia ulah tu nan merarau tu kan. Iya. Hei lah, cari paku ni lah. Lah. Tapi hati-hati mah, kau coba ulah yang asli kan, tak tolok dah melawannya dah. Lah dulu nak orang tu cari mana apa lah? Awak seketik dulu pik lah. Bang, cak bang. Pak kerja ni lah. Ada ide ni. Oh dah. Bang ada ide cek. Pak kerja ni lah, bang mesti cari ya. Mari kau. Adik lah. Alah. Kawan lah. Kau ambil je pak, kau salah-salah kan yang enggak tua lah, yang buruk-buruk lah. Yang model itu. Kalau masuk lagi pupuk gajah. Pupuk gajah tu lemak makan di nyawa kan. Ini tu nyu. Yang model-model itu bagainya bau je lah ya. Coba saya aku lemak makan di nyawa. Itu macam mistak dulu deh lemak tu. Pandai-pandai banget ngecek. Jadi yang betul kan. Nah orang tu enggak salah banyak nampak bang dapat enggak ada.
Awak akai dia lepas. Lah. Koyak dah. Wah, dek kau ham. Tak ada. Yang tersalah lah bunyi kat Ima kan. Ini enggak. Tahu dia. Sudah banyak dah. Tu nak orang jalan lah. Ampingnya jalan mana? Awak akai dia ni lah. Dia kelah bang, ambil lah. Elok kau jangan payah jalan sekarang. Lah dulu kalian cari kira. Kalian cari. Dari paku. Tu jelik mah, ya paku kau nak. Cikgu lawan, paku ni kau mana? Itu mana paku itu? Kalau itu untuk makanan ikan itu. Iya. Kau ayo abang. Kau nak paku elok ke makan dah. Untuk untuk sayur eh. Iya. Cikgu nak. Selesai sih nak. Kau mana? Kau nak paku lemak makan dah. Untuk sayur untuk ikut. Kau lemak sayur ah. Jadi kau nak bang. Indah. Kau tak biasa kan nyanyi bang orang. Sakit kau buat kalau makan itu. Kau mana? Itu ikan mesti makan itu. Bos ini. Mereka tak. Ya paku yang ancak dah. Ya kami lah mama pojok je kau. Lah kami cari juga kau yang model yang bisa dibulai dah. Lah kau. Contohnya lah. Kau mak lu kau. Itu celai. Kau bisa lu dimakan lah. Kau. Cari lah kita lah. Tak. Yang mana kau mana? Jadi kau. Yo, tu ambil tu lomak makan tu. Kau celai ya. Kau pemanis ya. Mak baru makan ke? Kau banyak sih kau. Ambil guys itu ni yang tunjuk lah kan orang madu kau mah pakai lemak makan dah. Kau banyak. Sebanyak dah sasa ambil. Ya pakai dah. Kamu nak tahu. Dia cakap kau itu tak kau. Kau ni bongi tu mah pakai ke? Kalau mari tu pakai. Kau. Kau lemak makan ke? Lemak makan. Dah sayur lemak kau. Dia. Iya, mau dia ikut sayur kat sana. Iya itu. Dia nak betul pada bumi lawak dekat Ima. Indah, abang Syafiq tu cakap kan dia cakap itu sayurnya dah. Kena bumi kau dah tak tahu dah lah. Nak Indah kau bisa dimakannya. Tadi kan pulang. Kau cari je lah yang banyak. Dia. Salak gulai. Aku mana? Laki wak lu. Betul. Dia pasang dah kan. Tak ada mandi je lah wak. Ada kena ulun lah deh. Wangi mah. Kena apa nak? Sebab apa dia ada ulun lah. Kenapa? Lah mandi selawat lah. Sambar nak lagi rumah dah. Itu aja takut lah. Yalah mak ajar mak nak cari paku je mak dah. Banyak je dapat sayur. Itu nak tolong cari. Mak yang ajak ah. Pero lo mak tahu dah nah. Lah benar lah. Boleh paku dah. Baik lah Mona orang pulang dah lah. Cakur pun ini ulun jual. Lu lah kan masa sambar lagi kan. Mona lah. Jangan lah kalau jual tu dah kayu ni siapa pun main aja. Kak. Balik baru pulang ke lah dia cakur dia balik ulunnya pulang. Baru pulang ke lah penyelo. Bila orang masak sambar dah lah. Meniaga paku. Ya. Orang masak. Bila ke lah meniaga sambar. Ya. Siapa ngecek ikut paku? Ada abang-abang tu pada kat dia cari paku lah situ kan. Siapa Dia ngecek? ikut paku yang ajak. Mana ugang lah. Tunggu anda punya lah. Cepat lah kelan. Siapa yang ugang? Yalah mak takkan kawan ya. Kalau mereka taruh dah isi tu. Lokso je nak orang datang. Kalau cari paku so, apa lo nak orang tu boleh lah. Ya kan lagi lemak hijau ambil tu dari Wah, itu ada pelan. Kalau kena ada pelan ni. Bagus tak mak tentu paku nama dia. Mana orang ngecek pelan? Itu abang suka kan. Macam yang ngecek tadi yang mak ngecek kalau ikut paku untuk makan mak. Ya, dia cukup banyak. Ayo, gue nak juga itu. Dah lah, banyak paku dah lah. Tu apa ya? Kan ada dah paku. Nak jadi makan orang. Dah lah. Boleh. Paku kontuk. Dia nak jadi makan orang tu. Makan orang. Tu nyai benuan mana kau tu? Tak tahu bom ni benuan mana. Ini bom ni
Dengar kau lah. Macam mana lah betul kan? Konsep ni.